Okay, pasal buku ni, ada satu chapter ni, chapter 3. Tajuk dia apa? Manusia terkaya di Babylon. Ada seorang lelaki ni paling kaya. Nama dia apa? Nama dia Akkad. Akkad ni terkenal dengan kekayaan yang dia ada. Dia juga dikenali suka tolong orang, suka buat baik, suka sedekah, suka buat kuil. Daripada agama lain 4000 tahun dulu kot. Dia juga bebas nak belanja apa yang dia nak beli, dan bila dia belanja pun duit dia tak susut, tapi makin bertambah. So kawan-kawan dia ni yang daripada muda dulu, mainlah jumpa dia. Untung lah jadi hang, jadi orang paling kaya kat Babylon. Kami ni berjuang hidup, buat kerja bagai nak rock. Hang tu boleh pakai baju cantik-cantik, makan makanan yang special. Kami ni boleh bagi anak bini makan, anak bini pakai. Dah cukup bangga dah dalam hidup. Kita pergi sekolah yang sama dulu. Kita makan benda yang sama dulu. Kita main game yang sama. Kita main bola sama-sama dulu. Tapi awak hang jadi macam ni, awak hang kaya. Betul lah hang. Okay. Lepas tu, dia persoalkan Tuhan. Kawan-kawan dia ni persoalkan Tuhan. Oh, Tuhan ni pilih hang lah untuk jadi kaya. Hang bernasib baik lah Tuhan pilih hang jadi kaya. Tuhan tak pilih kami jadi kaya. So dia persoalkan tak adil lah Tuhan. Dia persoalkan takdir. Tak adil lah Tuhan pilih orang yang dia nak bagi kaya macam tu je. Hang pun bukan buat kerja penat pun. Kami ni buat kerja punyalah penat. Kejam lah Tuhan. Kawan dia persoal. Lepas tu, sambungan dia, Akkad ni cerita. Dia cerita apa? RM15.